Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, cikgu akan mengajar semula iaitu Sejarah Tingkatan 4 Bab 5. Iaitu topiknya ialah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, latar belakang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, melalui PTM ni, Persekutuan Tanah Melayu ni, dia telah menubuhkan Jawatan Kuasa Kerja. Ditubuhkan Jawatan Kuasa Kerja yang mewakili oleh Wakil UMNO, Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil Kerajaan British. Okey, dalam Wakil UMNO pula kita ada apa? Kita ada Datuk Onn Jaafar, kita ada Haji Megat Yunus. Kalau dalam Wakil Raja-Raja Melayu ada Datuk Hamzah Abdullah, Datuk Nik Ahmad Kamil Mahmud. Kalau Wakil British pula ialah A.T. Newbold dan K.K.O. Connor. Okey, dalam ni kita dapat lihat dalam Persekutuan Tanah Melayu ni, jawatan kuasa dia bukan sahaja terdiri daripada orang-orang Melayu, tapi terdapat juga wakil daripada kerajaan British. Okey, dalam jawatan kuasa yang ditubuhkan ni, okey, apa yang ada dalam skop kerja mereka? Okey, yang pertama sekali ialah untuk menyatukan semua negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri selat iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Kemudian ia mengetatkan syarat kewarganegaraan, memulihkan kedaulatan Raja-Raja Melayu dan menjaga keistimewaan orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, kita dapat lihat di sini perkara-perkara penting ialah jawatan kuasa yang perlu mereka lakukan. Ada 4. Kamu kena ingatlah 4 ni sikit saja. Menyatukan semua negeri Melayu, kewarganegaraan, kedaulatan Raja-Raja Melayu dan keistimewaan orang Melayu. Okey. Kemudian, gerakan nasionalis atau bantahan terhadap jawatan kuasa kerja. Okey, terdapat 2 gerakan nasionalis iaitu Melayu Radikal iaitu Putra dan Bukan Melayu yang dikenali sebagai AMCJA. Okey, melalui Melayu Radikal, bantahan apa yang dibuat? Mereka menentang kerana tidak melibatkan Melayu Radikal. Orang Melayu radikal ni tentang sebab apa? Sebab tak melibatkan mereka. Kemudian British, dia berbincang secara tertutup dengan UMNO. Okey, maksudnya kat sini, bila British berbincang secara tertutup, jadi orang Melayu ni, mereka tak puas hatilah. Kemudian, PKKM, Api, Awas, Geram, bergabung untuk membentuk Putra. Jadi, kat sini kita dapat lihat ada 4 jawatan kuasa iaitu PKMM, Api, Awas, Geram, mereka ni bergabung membentuk Putra untuk nak menentang PTM tu. Okey, kalau Bukan Melayu pula dikenali sebagai AMCJA. Dia menganggap British ni tunduk kepada tuntutan UMNO. Maksudnya di sini orang-orang Bukan Melayu ni depa anggap British ni patuh, depa tunduk, semua depa ikut je apa tuntutan orang UMNO. Kemudian jawatan kuasa kerja tidak demokratik, tiada wakil Bukan Melayu dan bersifat perkauman. Kemudian MDU MIC bergabung tubuhkan AMCJA. Maksudnya kat sini AMCJA Bukan Melayu ni adalah gabungan daripada MDU dan MIC. Kemudian Putra bergabung dengan AMCJA menentang jawatan kuasa kerja. Maksudnya di sini Melayu Radikal dan Bukan Melayu menentang PTM. Mereka menentang PTM adalah disebabkan apa? Disebabkan perkara-perkara ini. Okey, cadangan perlembagaan rakyat. Okey, yang pertama, Tanah Melayu dan Singapura perlulah digabungkan. Maksudnya kat sini, Melayu Radikal dengan Bukan Melayu, mereka ni menyuruh Tanah Melayu dengan Singapura digabungkan. Kemudian, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap Tanah Melayu tempat tinggal yang tetap. Maksudnya di sini, kalau sekarang kita ada syarat-syarat. Kalau nak jadi orang warga negara Malaysia, perlulah ada syarat-syarat tertentu. Tapi Melayu Radikal dengan Bukan Melayu, mereka ni tak mau macam tu. Mereka nak bagi kewarganegaraan dekat semua yang anggap Tanah Melayu ni sebagai tempat tinggal tetap. Kemudian, Raja-Raja Melayu
adalah sebagai raja perlembagaan. Agama Islam diketuai oleh orang Melayu melalui majlis khas. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Warna merah dan putih sebagai latar bendera kebangsaan. Okey. Cadangan yang mereka buat ni sudah tentu ada kesan-kesannya. Kesan yang pertama apa? British menolak perlembagaan rakyat. British menerima perjanjian PTM 1948 yang digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. AMCJA dan Putera menganjurkan Hartal, iaitu meminta semua peniaga menutup kedai sebagai bantahan. Dan Hartal ialah protes tanpa keganasan dengan tutup premis seperti kilang, kedai, pejabat, ladang sebagai tanda bantahan. Kita dapat lihat di sini latar belakang PTM, kemudian gerakan nasionalis, iaitu Melayu radikal, bukan Melayu, cadangan yang bakal dilaksanakan oleh Putera dan AMCJA, dan juga kesan-kesannya. Okey, seterusnya ialah faktor penubuhan PTM. Faktor penubuhan. Yang pertama, faktornya apa? Faktornya ialah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okey, orang Melayu, Raja-Raja Melayu bersatu menentang Malayan Union. Malayan Union beri kesan yang buruk kepada orang Melayu. Sebab itulah orang Melayu apa semua, Raja-Raja apa semua, mereka ni menentang sebab dia memberi kesan buruk. Ahli Parlimen British menyaksikan juga bantahan orang Melayu. Kemudian mereka laporkan kepada Parlimen British. Kemudian faktor yang kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Pertemuan dan rundingan antara Malcolm McDonald, Sir Edward Gen dan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar. Kemudian persekutuan bertaraf naungan. Perjanjian baru untuk menggantikan Malayan Union. Kemudian cadangan apa lagi? Cadangan raja berkuasa dalam perundangan. Pesuruhjaya tinggi menggantikan gubernur. Perkataan negeri-negeri Melayu pada persekutuan yang baru. Kita dapat lihat yang ini adalah cadangan-cadangan yang dibuat oleh Raja-Raja Melayu dan UMNO. Kemudian sokongan pentadbir British. Okey, mereka bersokong apa? Orang British ni, orang British sokong konsep persekutuan. Mereka wujudkan keamanan dan kemajuan ekonomi. Kepentingan untuk menarik pelaburan. British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi atas saranan PBB. Contohnya ialah Edward Gen, Ralph Horn dan Jemmons. Okey. Kemudian, apakah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu ni? Okey, ciri-ciri dapat dilihat daripada aspek pentadbiran. Macam mana kita nak tahu di aspek pentadbiran? Ia telah menggabungkan 9 negeri Melayu dan 2 negeri-negeri selat untuk membentuk persekutuan. Ia diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Okey, maksudnya kat sini dalam aspek pentadbiran, melalui Persekutuan Tanah Melayu 1948, ingin menggabungkan 9 negeri Melayu dan 2 negeri-negeri selat. Tetapi ia diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, kemudian kuasa Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja Melayu dibentuk untuk nak beri pandangan. Maksudnya apa-apa saja yang dibuat berdasarkan perundangan ke apa ke, kuasa Raja-Raja Melayu ni lah yang akan memberi pandangan. Sultan ni bertanggungjawab untuk sahkan undang-undang di Dewan Perundangan Negeri. Maksudnya, pengesahan undang-undang ni berada di tangan Raja. Kalau kita tengok pula aspek perundangan, Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya British. Bidang kuasa seperti kehakiman, cukai dan komunikasi. Rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja Melayu. Kita dapat tengok di sini. Dia bukan sahaja berada sepenuhnya di tangan British, tapi ada juga kuasa di tangan Raja-Raja Melayu. Kemudian melalui aspek kewarganegaraan, ia adalah secara kuat kuasa undang-undang. Di sinilah perkenalkan jus soli terbuka kepada raja dan rakyat British. Pemohon lahir luar negeri, ayahnya mesti rakyat raja atau rakyat British. Kemudian rakyat raja dan mereka serasi dengan adat resam, bertutur bahasa setempat dan boleh memohon. Maksudnya kat sini ialah jus soli ni, contohlah seseorang tu
dia tu adalah di kalangan daripada rakyat-rakyat raja dengan rakyat-rakyat British saja yang boleh mohon. Kalau rakyat Indonesia ke apa tak boleh mohon. Okay, rakyat raja ni ialah orang Melayu dan orang asli yang lahir dan tinggal di negeri-negeri yang mempunyai sultan. Manakala rakyat British pula ialah mereka yang dilahirkan di Melaka, Pulau Pinang dan juga dilahirkan di mana-mana tanah jajahan British. Okey, kemudian ialah secara pendaftaran. Mereka yang dilahirkan di Persekutuan Tanah Melayu dan bermaustatin selama 15 tahun. Maksudnya, mereka yang duduk kat Tanah Melayu masa tu dan duduk tetap lebih pada 15 tahun akan diberi kewarganegaraan secara pendaftaran. Kemudian ia dilihat juga tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, dapat menguasai BMBI dan dapat memberi taat setia. Okey, apa kesan daripada Persekutuan Tanah Melayu ni? Dapat kembalikan kuasa Raja-Raja Melayu. Maksudnya kat sini, macam mana kita dapat tahu yang kuasa Raja-Raja Melayu ni ada? Majlis Raja-Raja diwujudkan dan dia dianggotai oleh 9 orang Raja-Raja Melayu. Pesuruhjaya tinggi memastikan raja dirujuk terhadap bidang kuasa kerajaan persekutuan. Okey, dia juga menjaga hak orang Melayu, di mana orang Melayu ni kedudukan dia diiktiraf. Kepentingan sah kaum lain juga dijaga. Dia juga membuka ruang kewarganegaraan. Ia membuka ruang kepada bukan Melayu menjadi warga negara. Orang Melayu sebagai penduduk asal diberi kedudukan yang istimewa. Kemudian, ia juga mewujudkan kerjasama kaum dengan menubuhkan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum CLC yang dapat memupuk perpaduan kaum dan berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum dan juga memerintis pembentukan PTM 1957 yang merdeka. Kita dapat lihat bahawa Persekutuan Tanah Melayu ni walaupun dia ada juga dibantah oleh putera bukan Melayu, tetapi ia juga ada kesan-kesannya. Okay, itu saja kelas kita pada malam ini. Cikgu harap kamu semua faham. Kalau tak faham, baca semula, dah ulang. Kalau tak faham juga, tanya cikgu. Okay, itu saja pada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.